Alright guys, KTNS TT150 air cool sitting position ala-ala scrambler, ala-ala motor klasik, motor retro. Memang motor ni ada 5 speed, depan adalah 18 inci dan belakang adalah 17 inci tayar dia. Dan ni dikit pusing masuk jalan ni depan kedai. Kalau siapa yang berminat boleh kasih Roger sama Azim di nombor phone di bawah ni. Di belakang dikit ni. Okey. Menarik. Brake pun okey. Brake belakang pun okey. Bunyi pun best. Sitting position pun agak retro, agak klasik macam ni. Agak scrambler tak scrambler. Dan ketinggian dia adalah tinggi. Jadi untuk mereka yang agak rendah, dia kena modi sikit, bagi rendah sikit motor ni. Kalau tidak, hampa tak sampai kaki. Ini dikit habak awal-awal lagi takut hampa tak sampai kaki. Ini dikit pun satu ketinggian dikit 177 pun lebih kurang. Ngam-ngam ho aja. Okay. Alright. Jom kita tengok close up dia macam mana. Okay guys, ini dah secara close up. Ini dia punya keadaan dia. Dia punya ground clearance dia memang tinggi. Depan dia tu punya scrambler punya type punya mudguard jenis jenis besi. Lepas tu tayar depan adalah 18. Bunga tayar lebih kurang macam tu. KTNS. Exhaust dia main pusing dekat atas. TT150 klasik. Dan belakang juga adalah plastik. Belakang plastik. Depan je besi. Alright. Dia adalah monoshock. Dan ni pandangan dia. Okay, jom DK nak park di situ. Apa tengok nanti sitting position DK macam mana. Okay, sebelum tu DK nak pergi tengok lampu dia. Okay, lampu belakang dia. Okay, boleh tekan brake. Sap. Okay, lepas tu dia punya signal kiri dan kanan. Signal kiri dan kanan dia. Alright. Brake. So bila kita start, ni bunyi exhaust dia. Bunyi exhaust memang dah garang dah. Alright. Okay, jom kita tengok daripada pandangan tepi sitting position. Belakang ni dia dah bom macam ni, dah nampak. Tak payah susah kita nak potong dah. Dia dah bagi macam ni. So yang ni kita tak nombor plate, dah settle. Dia bersih tu ni. So tak payah dah kita nak potong lah apa, dia memang buat macam ni dah. Okay, ni lah dia KTNS TT150 klasik. Ni pandangan dia daripada tepi. Dia main dengan cermin bulat, standard, klasik look. Dan tepi dia tu, kalau kita tengok dia dah potong siap-siap elok dah. Depan pun sama. Okay, so jom kita duduk atas dia lah. DK duduk atas dia. Macam ni. Ini DK duduk atas dia, absorber dia turun sikit je. Kaki kena injak sikit. Kena jengkit sikit, tinggi DK 177 cm. Kalau nak flat foot, kita kena sengit sikit macam ni. Kalau kita berhenti, kita sengit sikit. Sebab motor tak berat. Motor dalam 130 lebih kilo lah, tak berat. So bila kita berhenti, kita sengit sikit macam ni. Settle. Okay. Right, jom kita buat pusing-pusing kat sini bagi hampa tengok. Okay, dia dah double signal. Dan dia ada lampu tinggi rendah, pas, signal, horn. Okay. Jom. So, dia punya gear dan clutch dia very easy to manage. Very easy to handle. Nampak, walaupun kita buat pusing dengan Gio ni, dia tak ada lah rasa macam nak mati engine apa semua. So clutch dia dengan dia punya gear ni very easy. Clutch dia senang nak handle. Alright, lampu depan. Ni gear 1, dia main gear 1 ni. Kita buat 8, pusingkan 8 start. Boleh pusingkan 8 kat sini. Boleh kot. So okey lah. Memang okey.
So orang yang beginner pun dia boleh bawa motor ni, senang. Dia very simple, very easy. 150, tak perlu lesen B full pun. Alright. Oh, jauh lah aku pergi. Aku dah pusing jauh dah. Mic tak dapat aku ni. Pusing jauh dah, mic tak dapat ni. Alright. So dia kalau setakat kita nak pergi camping, kita nak pergi masuk off-road, light off-road ataupun off-road yang kasar-kasar, boleh motor ni. Memang sesuai, sangat-sangat sesuai. Okay guys, jom kita pusing-pusing dengan motor ni. Kita main-main sikit. Kita naik-naik tempat-tempat off-road ni sikit. Naik bukit sikit, turun bukit sikit. Turun bukit lagi. Oh yes. Oh, absorber dia cukup lembut, cukup best. Nak kata lembut sangat tak, dan keras sangat pun tak. Kita naik sini pula. Wow. Gear 2. Okay. Ada pusing balik. Kereta ni kacau. Kalau tak ada kereta ni boleh kita lompat atas ni lah. Alright. Gear dia pun best. Dia ada 5 speed. Alright. Okay, so kalau siapa yang berminat boleh roger sama Azim dan dia akan kira bagi hampa. So bagi DK best. Layan. Oh ya, dengan harga 6,888. 6,800, 7,000 lah on the road. 7,000. Boleh dapat motor macam ni dah. Oh, best. TTNS TT 150 klasik. Tak perlu pening kepala dengan ni dia pakai air cool. Air cool. Oh. Ayan. Wow. Oh. Alright. Okay guys, ini meter dia ada RPM. RPM dia dan dia ada kilometer dan dia ada total mileage, ada jam. Okay. So dia ada gear indicator, gear 1, gear 2, neutral, gear 1. Ada mak. Gear 1, nampak tak? Okay. Dia ada gear indicator. Alright.